Muzium Negeri Sembilan telah ditubuhkan pada 1953. Pada asalnya, muzium ini merupakan istana ampang tinggi, namun pada 1953, ia telah dijadikan sebuah muzium dengan kebenaran dari Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tunku Abdul Rahman. Tujuan utama penubuhan Muzium Negeri Sembilan adalah untuk memelihara warisan sejarah dan budaya masyarakat Negeri Sembilan agar dapat diwarisi dan dinikmati oleh masyarakat akan datang. Semenjak penubuhannya, Muzium Negeri Sembilan telah memainkan peranan yang penting dalam mendokumentasikan sejarah masyarakat Negeri Sembilan. Penubuhan muzium ini dapat mencerminkan kesungguhan kerajaan negeri dalam memelihara serta seni warisan adat di Negeri Sembilan. Melalui muzium ini, pelbagai koleksi artifak dan dokumen sejarah berjaya dikumpulkan bagi tujuan pendidikan, penyelidikan dan penghayatan warisan budaya masyarakat setempat. Lokasi asal Muzium Negeri Sembilan di Taman Bunga Seremban didapati semakin tidak mampu menampung pertambahan koleksi artifak serta perkembangan fungsi permuziuman yang semakin meluas dari semasa ke semasa. Keadaan ini mendorong pihak kerajaan negeri dan pihak pengurusan muzium untuk melaksanakan usaha menaik taraf bagi memastikan institusi tersebut dapat memenuhi keperluan pemeliharaan warisan yang lebih sistematik dan berkesan. Sehubungan itu, pada tahun 1984, Muzium Negeri Sembilan telah dipindahkan ke Kompleks Taman Seni Budaya di Jalan Sungai Ujong, Seremban yang menawarkan kemudahan dan ruang yang lebih sesuai untuk aktiviti pameran, penyimpanan koleksi serta penyelidikan. Kemuncak kepada usaha menaik taraf tersebut dapat dilihat apabila bangunan bekas tapak Musabaqah Al-Quran dan dinamakan semula sebagai Teratak Perpatih telah diisytiharkan secara rasmi sebagai Muzium Negeri Sembilan pada 14 Julai 1986 bagi menggantikan Istana Ampang Tinggi sebagai pusat operasi utama muzium. Perpindahan dan usaha menaik taraf ini membolehkan muzium menyediakan ruang pameran yang lebih luas, tersusun dan interaktif bagi mempamerkan pelbagai aspek sejarah, budaya, adat resam dan warisan masyarakat Negeri Sembilan kepada pengunjung. Muzium Negeri Sembilan bukan sahaja penting dari segi sejarah penubuhannya, tetapi juga mempunyai nilai yang besar dari seni binanya yang unik. Reka bentuk bangunan ini jelas memaparkan identiti tradisional Negeri Sembilan, khususnya pengaruh Minangkabau yang menjadi asas kepada warisan budaya negeri tersebut. Bentuk bumbung yang menyerupai tanduk kerbau bukan sekadar elemen estetik, tapi juga membawa makna simbolik yang berkait rapat dengan sejarah dan budaya masyarakat setempat. Oleh itu, bangunan muzium ini sendiri boleh dianggap sebagai sebahagian daripada warisan yang perlu dipelihara dan difahami. Seni bina muzium ini memberi gambaran awal kepada pengunjung tentang nilai budaya yang ingin diketengahkan di dalamnya. Sebelum melihat koleksi pameran, pelawat sudah dapat merasai suasana warisan melalui struktur bangunan yang berusunkan rumah tradisional Negeri Sembilan. Ini menunjukkan bahawa seni bina memainkan peranan penting dalam membentuk pengalaman awal pengunjung dan mewujudkan hubungan emosi dengan identiti negeri. Dalam konteks pelancongan warisan, elemen seperti ini membantu menjadikan muzium lebih menarik kerana ia bukan hanya menawarkan maklumat tetapi juga pengalaman visual dan budaya yang autentik. Keunikan seni bina Muzium Negeri Sembilan membuktikan bahawa warisan tidak hanya terletak pada artifak dan dokumen sejarah semata-mata. Sebaliknya, bangunan itu sendiri merupakan sumber makna yang menyampaikan cerita tentang adat, asal-usul dan identiti masyarakat Negeri Sembilan. Hal ini menjadikan muzium sebagai ruang interpretasi budaya yang penting kerana pengunjung bukan sahaja belajar tentang sejarah dalam galeri tetapi juga memahami sejarah melalui bentuk fizikal bangunan itu sendiri. Dengan cara ini, seni bina muzium berfungsi sebagai jambatan antara masa lalu dan masa kini serta menjadi penghubung di antara masyarakat kini dengan adat resam dan salah silah masyarakat terdahulu. Pameran di Muzium Negeri Sembilan bukan sekadar susunan artifak di dalam ruang galeri, tapi merupakan medium yang menghidupkan semula sejarah, budaya dan warisan masyarakat Negeri Sembilan untuk generasi masa kini. Sebaik sahaja melangkah masuk ke ruang pameran, pengunjung dibawa untuk mengenali perjalanan panjang pembentukan identiti Negeri Sembilan yang berakar daripada penghijrahan masyarakat Minangkabau dari Sumatera sejak abad ke-15 dan perkembangan sistem adat Pepatih yang masih diamalkan sehingga hari ini. Melalui konsep pameran yang disusun secara kronologi, setiap ruang galeri memperlihatkan perubahan masyarakat daripada zaman tradisional sehingga era moden. Setiap artifak yang dipamerkan menjadi bukti kepada kehidupan masyarakat terdahulu, menceritakan bagaimana mereka membina keluarga, mentadbir komuniti, menjalankan aktiviti ekonomi dan mengekalkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan seharian. Pendekatan ini membolehkan pengunjung bukan sahaja melihat sejarah, malahan merasai perjalanan masa
yang membentuk identiti Negeri Sembilan. Di sepanjang galeri pameran, pengunjung dapat melihat pelbagai koleksi seperti senjata tradisional, peralatan pertanian, perkakas rumah, pakaian adat, dokumen sejarah dan bahan etnografi yang menggambarkan cara hidup masyarakat Negeri Sembilan pada zaman lampau. Antara koleksi yang menarik perhatian ialah keris, lembing, lesung batu, alat menumbuk padi, tembikar, tekstil tradisional serta perhiasan yang boleh digunakan dalam kehidupan harian masyarakat. Artifak-artifak ini bukan sahaja mempunyai nilai sejarah yang tinggi, malah menjadi bukti fizikal kepada perkembangan sosial dan budaya yang membentuk negeri ini sejak berabad-abad lamanya. Setiap koleksi dipersembahkan dengan penerangan yang terperinci bagi membantu pengunjung memahami fungsi, makna dan peranannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu. Selain menjadi tarikan pelancong, koleksi ini turut dijadikan sebagai sumber rujukan oleh penyelidik, pelajar dan institusi pendidikan bagi mengkaji sejarah, antropologi serta warisan budaya Negeri Sembilan. Hal ini jelas membuktikan bahawa muzium memainkan peranan yang sangat penting sebagai pusat rujukan dan juga penyelidikan. Tarikan utama adalah artifak sebenarnya. Info akan datang kemudian. Jadi untuk memastikan sesuatu artifak itu sesuai dengan persembahan semasa, mendapatkan bantuan daripada kajian negeri dan juga kajian persekutuan selain agensi yang berkaitan melalui usaha-usaha konservasi. Bila kita rasa persembahkan kepada pengunjung. Di sebalik pameran yang menarik dan koleksi artifak yang bernilai tinggi, terdapat berbagai usaha kelestarian yang dilaksanakan bagi memastikan warisan sejarah Negeri Sembilan terus dipelihara untuk generasi akan datang. Usaha ini bukan sahaja tertumpu kepada pemeliharaan fizikal artifak, malah merangkumi perlindungan nilai budaya, adat resam dan identiti masyarakat yang menjadi sebahagian daripada sejarah negeri ini. Sebagai institusi pemeliharaan warisan, muzium berperanan mengumpul, mendokumentasi, memelihara dan menyampaikan khazanah sejarah kepada masyarakat. Setiap usaha yang dijalankan berpadukan amalan konservasi, muzium yang bertujuan memastikan warisan ini diwarisi hari ini kekal dalam keadaan terbaik untuk dinikmati oleh generasi masa hadapan. Pendekatan ini membuktikan bahawa kelestarian warisan bukan sekadar menjaga objek lama, tetapi memastikan memori identiti dan nilai budaya sesebuah masyarakat terus hidup sepanjang zaman. Pemeliharaan dan pemeliharaan untuk memastikan kelestarian muzium. Pertama sekali, kita kena pelihara dulu apa yang ada kat muzium. Terutama dari segi artifak. Selepas daripada kita pelihara, nak pelihara dia pula. Untuk pelihara ni memerlukan kos yang tinggi. Sistem koleksi, orang kata tiket daripada pengunjung. Melaksanakan proses pemeliharaan artifak dia jangan masa payah. Setiap artifak yang dipamerkan melalui proses pemeliharaan yang teliti bagi mengelakkan kerosakan akibat faktor usia, kelembapan, suhu dan pencemaran persekitaran. Dari senjata tradisional dan dokumen lama hinggalah kepada pakaian adat serta peralatan harian masyarakat terdahulu. Setiap koleksi dijaga mengikut prosedur konservasi yang ditetapkan supaya keaslian dapat dikekalkan. Antaranya, kaedah yang digunakan termasuklah pemantauan suhu dan kelembapan ruang simpanan, penggunaan bebas asid bagi dokumen lama, pembersihan secara berkala serta pemeriksaan terhadap serangga kulat dan serangga perosak. Dalam masa yang sama, bangunan warisan dan juga struktur tradisional yang terdapat di kawasan muzium turut diselenggara secara berkala bagi memastikan ciri-ciri seni bina asal, ukiran kayu dan bahan binaannya terus dipelihara. Langkah-langkah ini bukan sahaja memanjangkan jaga hayat artifak, malah memastikan nilai autentik warisan Negeri Sembilan terus dikekalkan untuk tujuan penyelidikan, pendidikan dan juga pameran. Pernahkah terlintas di fikiran anda bahawa setiap jalinan benang pakaian tradisional atau ukiran alat kebesaran di sini sebenarnya menyimpan 1001 rahsia silam? Melangkah kaki ke dalam galeri Muzium Negeri Sembilan, setiap helaian dokumen dan artifak lama seolah-olah berbisik, membawa kita menyelami cara bidur masyarakat terdahulu membina peradaban mereka. Bagi warga setempat, khazanah yang tersimpan ini bukan sekadar tatapan mata, malah menjadi bukti hidup kewujudan sejarah lampau. Susunan galeri yang teratur kemas membawa penonton mengembara ke masa lalu, menjejaki keunikan adat perpatih
serta pengaruh tebal budaya Minangkabau yang mengalir dalam darah masyarakatnya. Inilah keistimewaan paparan di sini, sebuah tuang majlis yang menghidupkan semula warisan berzaman buat tatapan generasi masa kini. Di sebalik keunikan artifak yang tersusun rapi, tersimpan satu rahsia besar tentang kelangsungan sesebuah warisan, iaitu nadi masyarakat itu sendiri. Hakikatnya, artifak yang dipamerkan tidak akan mampu bernafas tanpa sokongan komuniti yang meniup roh kehidupan menerusi perkongsian pengetahuan dan amalan adat seharian. Penglibatan aktif mereka dalam program kebudayaan menjadi jambatan yang menghubungkan memori silam kepada generasi muda. Bagi masyarakat Negeri Sembilan, memelihara identiti budaya bukanlah tugas muzium semata-mata, melainkan satu amanah berat yang wajib dipikul bersama oleh seluruh komuniti. Kini, di tengah ledakan teknologi, satu persoalan besar menerpa. Mampukah warisan leluhur ini terus bertahan? Realiti hari ini menyaksikan generasi muda kian hanyut dengan pesona budaya luar di media sosial, sehingga akar budaya sendiri mula terpinggir. Di sinilah Muzium Negeri Sembilan bertindak sebagai benteng pertahanan yang cukup kritikal, menerusi paparan dokumen bersejarah serta keunikan adat Perpatih dan Minangkabau. Pengunjung dibawa mengembara merentasi garis masa lalu. Pengalaman menerusi galeri ini nyata, bukan sekadar tetapan mata, malah menjadi medium ampuh yang menjentik sanubari masyarakat untuk mempertahankan identiti bangsa. Akhirnya, di sebalik dunia yang deras berubah, muzium kekal berdiri megah menjaga khazanah warisan agar tidak lenyap di telan zaman. Meniti lembaran seterusnya, peranan institusi ini sebenarnya melebihi daripada sekadar premis, pameran statik. Di sebalik dinding konkritnya, muzium ini menjelma sebagai sebuah pusat nadi pendidikan yang menghidupkan semula interaksi bersama komuniti. Melalui penganjuran pameran khas, bengkel kebudayaan dan demonstrasi adat, masyarakat setempat tidak lagi sekadar menjadi penonton, malah dijemput menjadi penggerak utama dalam memelihara khazanah warisan mereka. Platform sebegini membuka ruang seluasnya buat generasi lama untuk menurunkan sejuta pengetahuan dan pengalaman kepada anak cucu. Jalinan erat yang terbina secara tidak langsung memperkasakan lagi jati diri budaya masyarakat Negeri Sembilan, sekaligus memastikan denyut nadi adat dan tradisi tempatan ini akan terus diwarisi tanpa henti. Ambil contohlah, pada sekarang ni kita ada satu program dengan Kementerian Pendidikan, kita panggil program IP, Inspirasi Pelajar Inovasi Muzium. Bermakna dalam proses program ni, di mana setiap proses pembelajaran berlaku di muzium, di mana guru-guru akan membawa pelajar datang sini untuk belajar mata pelajaran sejarah. Pada masa yang sama, pihak muzium akan sokong dari segi bantuan artifak dan pemahaman yang lebih mendalam tentang mata pelajaran untuk belajar. Melangkah menelusuri setiap sudut di Muzium Negeri Sembilan tersingkap satu hakikat, bahawa pameran dan paparan galeri di sini bukan sekadar sebuah ruang penyimpanan objek kaku yang dimamah usia. Bagi masyarakat setempat, setiap artifak tradisional dan pendekatan pendidikan interaktif yang disajikan merupakan naskah hidup yang kembali menyuburkan akar identiti budaya mereka. Maklum balas positif yang dizahirkan menjadi bukti naratif visual dan tinggalan sejarah ini berjaya menjentik tangkai kesedaran komuniti untuk terus mendepani dan menghargai keunikan warisan adat Perpatih. Melalui jalinan kerjasama erat antara fungsi institusi muzium dan denyut nadi sokongan masyarakat, khazanah warisan berzaman ini akan terus subur, kekal relevan dan tidak luput di telan zaman. Melawat muzium merupakan satu pengalaman penting bagi pelancong yang ingin memahami sejarah, budaya dan identiti sesebuah destinasi dengan lebih mendalam. Berbeza daripada pembacaan melalui buku atau internet, lawatan ke muzium membolehkan pelawat melihat sendiri artifak dan bahan pameran yang autentik. Pengalaman secara langsung ini bukan sahaja memberikan pengetahuan yang baru, malah meningkatkan kesedaran tentang kepentingan memelihara warisan budaya untuk generasi yang akan datang. Oleh itu, muzium bukan sekadar tempat penyimpanan sejarah tetapi juga ruang pembelajaran yang memperkayakan pengalaman pelancongan seseorang.
Di Muzium Negeri Sembilan, pelawat berpeluang mengenali keunikan budaya Minangkabau dan adat pepatih melalui koleksi artifak, rumah tradisional serta seni bina bangunan yang menjadi identiti negeri ini. Keaslian warisan yang dipamerkan menjadikan lawatan lebih bermakna dan membantu pelawat memahami sejarah serta cara hidup masyarakat Negeri Sembilan dengan lebih dekat. Pameran yang tersusun dan penyampaian maklumat yang jelas turut memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih berkesan, sekaligus membentuk persepsi positif terhadap muzium sebagai destinasi pelancongan warisan. Selain aspek pendidikan, pengalaman pelawat turut dipengaruhi oleh suasana muzium yang tenang, selesa dan tersusun. Persekitaran seperti ini membolehkan pengunjung menghayati setiap pameran dengan lebih fokus serta mewujudkan hubungan emosi terhadap sejarah dan budaya tempatan. Melihat sendiri artifak, pakaian adat dan rumah tradisional memberikan pengalaman yang lebih bermakna berbanding hanya membaca fakta sejarah. Pengalaman ini membantu pelawat menghargai nilai warisan budaya dan memahami identiti Negeri Sembilan dengan lebih mendalam. Walaupun kebanyakan pelawat memberikan pengalaman yang positif, terdapat juga cadangan agar muzium terus menambah baik kaedah penyampaian maklumat melalui penggunaan teknologi interaktif seperti paparan multimedia, penceritaan digital dan pengalaman praktikal. Pendekatan ini mampu menjadikan pengalaman lawatan lebih menarik khususnya kepada generasi muda. Secara keseluruhannya, persepsi pelancongan terhadap Muzium Negeri Sembilan dipengaruhi oleh gabungan elemen warisan, pendidikan, suasana lawatan dan kualiti penyampaian maklumat. Penambahbaikan yang berterusan mampu mengukuhkan peranan muzium sebagai destinasi pelancongan warisan dan pendidikan yang lebih berdaya saing. Mengikut aliran semasa, terutama dalam penggunaan teknologi AI. Teknologi menggunakan paparan TV, LCD, menggantikan gambar-gambar dan caption yang sedia ada. Kita gunakan juga teknologi QR, lebih memudahkan orang mendapatkan maklumat. Berbeza daripada sebelum ni, kena membaca. Sebab makin banyak tulisan, makin tak nak membaca. Berdasarkan temu ramah yang dijalankan, pihak Muzium Negeri Sembilan sedang berusaha mengikuti perkembangan teknologi bagi meningkatkan pengalaman pelawat. Secara keseluruhannya, lawatan Muzium Negeri Sembilan memberikan pengalaman yang bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga penuh dengan nilai pendidikan dan warisan. Melalui pameran artifak serta keunikan budaya yang dipersembahkan, pelawat dapat memahami dengan lebih mendalam sejarah, adat dan identiti masyarakat Negeri Sembilan. Pengalaman pembelajaran yang diperoleh sepanjang lawatan juga mampu meningkatkan kepuasan dan persepsi positif pelawat terhadap muzium. Pada masa yang sama, perkembangan teknologi interaktif dilihat berpotensi membantu meningkatkan lagi pengalaman pelawat terutamanya dalam kalangan generasi muda. Oleh itu, Muzium Negeri Sembilan bukan sekadar tempat menyimpan artifak lama tetapi sebuah ruang yang menghidupkan semula sejarah, budaya dan identiti masyarakat untuk terus dikenali oleh generasi yang akan datang. Banyak lah tersasul. Penambahbaikan. Lama.